ada seorang cikgu yang duduk dekat dalam bilik tu lah. Nama dia Sir Mahdi. Okay? Selepas kami solat, Sir Mahdi ni tanyalah kan. Dia tanya, are you Sunni right? Kami kata, yalah kami Sunni. So masa tu saya tanya, Sir Mahdi, actually I'm very curious about Syiah. Can I ask you some question? Maksud saya minta izin lah nak bertanya dengan dia. Dan dia kata okey, tak ada masalah. Alhamdulillah dia okey untuk berkongsi. Can you introduce to us what is Syiah actually? Saya tanyalah. Ibu kepada Amirul dia pergilah untuk nak tanya kan apa perkembangan tentang permohonan kami itulah. Bila sampai dekat sana, dia kata kita salah isi borang. Amirul bengang lah masa tu. Kenapalah diorang tak beritahu kita awal yang kita ni salah isi borang? Tak adalah kita tunggu sampai 10 bulan. Senasib dia terdiam lah. It's not safe bro, dia kata. Okay, dan saya tanyalah kenapa? Dia kata out there are so many criminals. Saya tanya, Taliban? No, Taliban is good, but there are criminals out there who carry out robberies, abduction and killings. They claim themselves as Taliban. They are the problem. Terang senasib lagi. Rumah dia orang memang sangat besar lah. Dan Sir Farid kata memang semua adik-beradik dia duduk dekat dalam rumah ni. Bangunan besar ni memang banyak gila lah pintu. Dan keluarga-keluarga yang berbeza lah. You all tahu tak, dekat Afghanistan ni kami menggunakan kalender yang berbeza daripada you all. Kami pun tak tahulah. Dan kami pun diberitahu oleh Sir Farid. Dia kata sama juga, ada juga 12 bulan, tapi tahun berbeza, dia punya nama pun berbeza lah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Alright, untuk episod kali ni saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan. Dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Alright, tanpa kita lengahkan masa, jom kita sambung cerita. Okay, so untuk minggu lepas saya kongsikan pengalaman kami memasuki daripada Uzbekistan masuk ke Afghanistan. Dan 2 hari yang pertama kami bermalam di restoran yang terletak di tempat Taliban. Dan Alhamdulillah selamat sampai ke Mazar-i Sharif. Kami berjumpa dengan Sir Farid. Dia adalah owner kepada Serar Academy, iaitu Akademi Bahasa Inggeris lah yang mengajar di Mazar-i Sharif. Dan Alhamdulillah semua cikgu-cikgu dia mengajar bahasa Inggeris. So mudahlah untuk kami untuk bersembang tanpa kami perlu belajar bahasa Parsi ataupun bahasa Pashto. Okay, hari ni saya nak sambung kisah di Mazar-i Sharif ni bersama dengan keluarga dan staf-staf Sir Farid ni lah. Bila kami sampai di Serar Academy tu, saya dengan Adilah, kami ditempatkan ke dalam bilik yang berbeza daripada Amirul dengan Aiman lah. Amirul dengan Aiman dia kat tingkat 3, kami berada dekat tingkat 4. Okay, tapi Amirul dengan Aiman ni dia duduk kat bilik tempat cikgu-cikgu lepak lah. Maksudnya kami berada di tingkat atas. Tingkat 4 tu adalah kelas budak-budak belajar. So maksudnya awal pagi kami kena siap-siap kemas. Sebelum subuh kami kena kemas, lepas subuh kami kena keluar, sebab selepas tu budak-budak akan datang untuk nak belajar. Tapi Amirul Aiman ni, diorang ni boleh bangun lambat sikit lah disebabkan itu ada tempat lepak cikgu-cikgu. Kami selepas habis selesai, kami pun turunlah pergi ke bilik Amirul dengan Aiman tu untuk berehat dekat situ sebelum kami plan untuk nak keluar untuk jalan-jalan dekat sekitar Mazar-i Sharif lah. Dan masa tu bila kami dah duduk kat dalam bilik tu, kami pun lepak dengan cikgu-cikgu tu. Kami naklah belajar bahasa Parsi kan, sebab diorang ni adalah orang pertama yang kami jumpa yang boleh cakap bahasa Inggeris. Dan kami minta dia ajarkan bahasa-bahasa Parsi. Okay, so ada beberapa bahasa Parsi yang diorang ni ajar. So Adilah ni dia memang suka belajar bahasa lah. Saya ni kurang sikit, tapi kalau terpaksa saya kena belajar jugalah. Perkataan daripada bahasa Parsi iaitu kalau hello, balik. Kalau ya, size. Kalau tidak, ne. Kalau saya, ma. Okay, kalau kamu, shema. Kalau nama, nome. Bagus, khub. Kalau pisang, khela. So ada beberapa perkataan yang kami belajar lah. Masa tu saya salin lah. Ini contoh perbualan pula dalam bahasa Parsi. Kalau selamat datang, khoshomadi. Kalau siapa nama kamu, ismi shimashies. Nama saya Ahmad. Nomema Ahmad As. Kamu apa khabar? Shema hubustan. Saya baik. Mahub astim. Sila duduk. Bishi-bishi. Bishi tu dia suruh duduk lah. Tasyakur. Terima kasih. Tasyakur. Sama-sama. Kabula shema ranadora. Panjang pula sama-sama kan. Sangat bagus. Bizya khub. Dia suka pakai lah. Okay, kalau macam nombor pula 1 sampai 10. Ya, du, se, char, panch, shach, aft, asht, no,
dah. Tu 1 sampai 10. Majoriti daripada diorang ni, diorang cakap dua bahasa tau. Satu bahasa Parsi, satu bahasa Pashto lah. Kadang-kadang ada sama je bahasa Parsi dengan Pashto ni. Dia lebih kurang macam bahasa Melayu dengan Indonesia lah kan. So kalau macam diorang cakap cantik, dua-dua sama, iaitu Haista. Haista itu cantik lah. Sedap, Puzrapuri. Puzrapuri adalah sedap. Tapi saya selalu guna ayat ni, Biz your hope. Kalau makanan sedap, saya akan cakap Biz your hope. Terima kasih, Manana. Kalau macam bahasa Parsi tadi, terima kasih adalah Tashakur. Tapi kalau dekat bahasa Pashto, Manana. Ada perbezaan dia lah. Kalau sama-sama, Manana Stasinam. Maaf, Bahena Wagerem. Apa khabar? Sengge. Saya baik. Wozkhyum. Ada perkataan yang berbeza dan ada perkataan yang sama lah. Tapi yang ni adalah contoh yang berbeza. Dan masa tu kami punya sembang tak sedar dah nak masuk waktu zuhur lah. Dan masa tu saya ajak lah cikgu-cikgu ni untuk solat sama-sama. Okay, tapi bilik tu sangat kecil lah. So maksudnya tak boleh nak solat ramai-ramai. So diorang suruh solat dulu. Saya solat berjemaah dengan Amirul dengan Aiman. Dan masa tu Adilah dia dekat luar lah. Dia bersembang dengan student-student lain kan. Ada seorang cikgu yang duduk dekat dalam bilik tu lah. Nama dia Sir Mahdi. Okay, selepas kami solat, Sir Mahdi ni tanya lah kan. Dia tanya, are you Sunni right? Kami kata, yalah kami Sunni. Dan saya cakap, orang Malaysia semua adalah orang Sunni. Sir Mahdi tu cakap dia Syiah. Dan masa saya tanyalah, oh maksudnya semua cikgu kat sini Syiah ke? Tak, dia kata dia seorang je Syiah. Yang lain semua Sunni macam kami lah. Dia tahu kenapa, sebab perbezaan cara kami solat je sebenarnya. Okay, macam orang Syiah ni kan dia pakai batu Karbala, benda tu yang paling obvious kan. Saya agak kagum lah disebabkan orang Syiah dengan orang Sunni ni boleh duduk bawah sebumbung. Okay, kalau macam saya dekat Malaysia dulu, apa yang saya dengar adalah Syiah dengan Sunni kan bergaduh kan. Macam mana boleh duduk bawah satu bumbung kan. Dan masa tu dia menarik minat saya lah untuk nak bertanya banyak soalan kepada Sir Mahdi. Sebab Sir Mahdi ni adalah orang pertama Syiah yang saya jumpa yang boleh duduk bersembang. Sebelum ni pernah jumpa juga orang Syiah tapi tak duduk bersembang lah. Saya ada banyak soalan lah saya nak tanya dia kan. Beberapa soalan yang biasa saya nak tanya adalah kenapa Syiah bunuh Sunni kan? Kenapa Syiah suka cederakan diri? Kenapa Syiah tak suka sahabat Nabi yang lain kecuali Ali? Tapi itulah, saya tak berani lagi nak bertanya soalan-soalan yang agak orang kata agresif macam tu kan. So saya tanyalah soalan-soalan yang simple-simple dulu. Bila dah selesa nanti baru saya akan tanya soalan-soalan yang sensitif macam tu lah. So masa tu saya tanya, Sir Mahdi, actually I'm very curious about Syiah. Can I ask you some question? Maksud saya minta izin lah nak bertanya dengan dia. Dan dia kata okey, tak ada masalah. Alhamdulillah dia okey untuk berkongsi. Can you introduce to us what is Syiah actually? Saya tanyalah. Dan masa tu dia tanya, do you know about a book called Najhul Balaghah? Masa tu dia tanyalah. Dan saya cakap, tak, saya tak pernah dengar. Dan dia ceritalah, Najhul Balaghah ni is the most collection of sermons, letter, tafsir and narration attribute to Sayyidina Ali, cousin and son-in-law of Muhammad SAW. It was collected and written by Asy-Syarif Ar-Radi, a Syiah scholar in a 10th century. It is considered a masterpiece of literature in Syiah Islam. So maksudnya Najhul Balaghah ni adalah kata-kata Sayyidina Ali yang dikumpulkan oleh Asy-Syarif Ar-Radi. So ni adalah kitab yang terpenting untuk aliran Syiah lah. Panjang lah yang Sir Mahdi ni cerita. So saya cuba simpulkan lah apa yang saya faham. Dia kata Syiah ni maksud dia adalah pengikut. Sir Mahdi ni cerita Nabi SAW pernah bersabda, wahai Ali, kamu dan pengikutmu akan berada dalam syurga. Aliran Syiah ni mengatakan pengikut tu adalah Syiah lah. Imam Syiah ni dia ada 12. So mereka percaya Allah telah melantik 12 orang pemimpin. So mereka ni ialah pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan pelantikan imam pertama iaitu Imam Ali, yang juga khalifah keempat golongan Muslim Sunni lah. Mengikut aliran Syiah, Malaikat Jibril membawa ayat yang dinamakan ayat tabligh atau pengumuman, iaitu ayat 67 dari surah 5 Al-Ma'idah, Al-Quran, yang menyeru supaya pengisytiharan yang dibuat mengikut pandangan Syiah Imam 12 ialah pengumuman rasmi pelantikan Ali ibnu Abi Talib sebagai maula selepas baginda. Pengumuman tak rasmi mengenai kedudukan Ali dikatakan oleh golongan Syiah sentiasa dibuat sepanjang hayat Rasulullah SAW dan dilaporkan dalam hadis-hadis. Imam ke-12 mereka ialah Imam Mahdi yang dikatakan sudah lahir dan masih wujud dan akan muncul untuk melawan Dajjal sebelum hari kiamat. So, galakan utama kepada pengikutnya ialah berbakti kepada manusia. So saya tanya lagi, apa perbezaan cara solat di antara Syiah dengan Sunni? Perbezaan cara solat penganut Syiah adalah diorang ni gabungkan waktu solat. So maksudnya di antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak lah dalam waktu yang sama, tapi rakaat tetap samalah. Diorang ni solat dia
dia tak ada qiyam. Okay, macam kita Allahu Akbar kan, tak ada qiyam. Dia juga tak bagi salam lah waktu penutup solat, dia orang tak bagi salam, dia orang just angkat tangan macam tu lah. So yang paling ketara adalah dia solat menggunakan batu Karbala. Dan masa tu saya tanya lagi, betul ke tentang takiyah tu, iaitu sifat berpura-pura dengan di kalangan aliran Syiah ni? Semahdi kata betul, dan memang ada dalam aliran Syiah ni, tapi saya tak berapa faham lah apa yang dia cuba jelaskan. Dan masa tu saya tanya pula, kenapa aliran Syiah ni dia suka cederakan diri sendiri kan? Dan masa tu Semahdi ni ceritalah, benda tu dinamakan sebagai zina zani, iaitu perbuatan menepuk-nepuk dada dan berzanji untuk lebih penghayatan kepada sejarah yang berlaku. Biasanya mereka lakukan semasa meratapi ulang tahun kematian imam mereka. Bukan dengan pisau lah, tapi hanya dengan tepuk dada. So saya faham sikit lah amalan penganut Syiah ni. Diorang ni masih percaya Allah dan Nabi Muhammad SAW, diorang masih percaya. Dan dia percaya juga pada Al-Quran dan hari kiamat. Cuma mereka ni ada penambahan dengan mengangkat Imam Ali melebihi daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan masa tu saya just dengar je, disclaimer masa tu saya just dengar je, dan saya tetap beriman dengan apa yang telah diajar oleh Umi Abi sejak kecil, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semualah, insyaAllah, amin. Okay, dah masuk saya bersembang lah dengan Amirul kan. Saya tanya dengan Amirul, so berapa lama kita akan lepak dekat Mazar-i Sharif ni? Dan masa tu Amirul kata, Wallahualam, dia pun tak pasti sebab visa Arab Saudi tak settle lagi sebenarnya. Okay, so sebenarnya kami dah apply visa Arab Saudi dah lama dah daripada Malaysia kan. Sebelum bertolak lagi kami dah apply visa Arab Saudi, tapi masa tu tak keluar lagi lah. Agak besar juga masalah kalau tak dapat visa Arab Saudi, sebab visa Arab Saudi ni kita kena hantar pasport kita balik ke Malaysia sebelum kita dapat visa Arab Saudi tu. Kalau tak dapat visa Arab Saudi, tak dapat masuk Arab Saudi lah. So maksudnya destinasi kami yang terakhir tu kami tak dapat nak pergi. Dan maksud saya tanyalah apa perkembangan yang terkini sekarang kan, sebab kami dah pernah hantar proposal dekat kedutaan lah, dan kami dah isi borang. Dan maksud Amirul tanya, ingat tak sebelum kita keluar Malaysia, kita sama-sama pergi kedutaan Arab Saudi Jalan Ampang? Masa tu saya cakap ingat lah, masa tu kita ada borang mohon masuk Arab Saudi melalui jalan darat kan. So saya cakap betul. Kau nak tahu tak apa yang berlaku pada surat kita tu? Maksud saya tanya, apa yang berlaku? Diorang reject babe. Gila lah. Masa tu saya tanyalah, bila dapat tahu dia reject? Masa tu Amirul dia suruh ibu dia pergi kat sana dan tanya permohonan kami tu lah. Sebab dah 10 bulan dah kami follow up, dah 10 bulan kami tak dapat respon lagi. Ibu kepada Amirul dia pergilah untuk nak tanya kan apa perkembangan tentang permohonan kami tu lah. Bila sampai dekat sana, dia kata kita salah isi borang. Amirul bengang lah masa tu. Kenapalah diorang tak beritahu kita awal yang kita ni salah isi borang? Tak adalah kita tunggu sampai 10 bulan kan. Bayangkan dalam masa 10 bulan tu boleh je dia beritahu yang kita salah isi borang kan. Tapi dia tak ada effort langsung untuk nak beritahu lah benda tu. Diorang ni macam main-main je. Masa tu geram tu lah, aku sendiri yang geram. So masa tu saya tanya lah Amirul, so what's next? Apa yang kita boleh buat? Dan masa tu Amirul kata kita tak boleh buat apa-apa pun kat sini. So kita just tawakal je lah. Tapi dalam masa yang sama, Amirul dia minta lah ibu ataupun Syafiq yang follow kami sebelum ni, tolong tengok-tengokkan permohonan kita tu lah. Dan sementara tu kita lepak lah dulu kat sini. Kalau dalam masa seminggu ni tak ada jawapan juga, kita kena gerak. Tak boleh lama-lama kat sini. Dan masa tu saya tanya lah Amirul, kalau kami nak sambung kayu ke Kabul okey ke? Saya minta pendapat daripada Amirul dengan Aiman. Dan Amirul kata kau try pergi tanya Sefarid ataupun cikgu lain. Diorang lagi tahulah berkenaan situasi dekat sini, adakah selamat ataupun tak kayu dekat sini. Betul juga apa yang Amirul cakap tu. Better lah saya minta pendapat orang tempatan daripada kami main redah je kat Afghanistan ni kan. So waktu tengah kami duduk bersembang tu, tiba-tiba senasib masuk dengan Atik, dia ajak kami makan malam lah. Dia kata jom let's go eat. Dan masa tu kami pun okey lah, jom lah kita makan dekat luar. Dan memang setiap hari kami makan dekat luar pun, sebab Adilah tak boleh nak masak kat dalam Serat Akademi tu kan. Kami pun keluar dengan senasib dengan Atik ni. Senasib ni dia mengajar, dan Atik ni kami tak panggil se lah sebab dia adalah pelajar. Atik ni dia muda lagi lah, so dia yang belajar dekat situ. So dia ajak kami keluar makan sama-sama. Okay, dan masa tu kami pun berjalan lah dekat area pasar Mazar-i Sharif tu. Masa tu dah senja dah, banyak kedai-kedai dah tutup sebab dia orang tutup adalah waktu sebelum maghrib lah. Senasib ni dia cerita lah, dekat sini barang-barang memang sangat murah lah. Okay, sebab banyak barang-barang second hand, lagi-lagi pakaian, kasut dan sebagainya lah. Dan masa tu Aiman tanyalah, betul ke? Sebab dia dengar kasut boot dekat Afghanistan ni murah. Aiman ni peminat kasut lah, kasut boot. So dia tahu dekat Afghanistan ni memang kasut dia murah lah. Senasib kata betul. Memang betul. Esok boleh lah explore kan, pergilah survey-survey kasut-kasut semua. Aiman tanyalah dekat saya kan, awak nak beli kasut tak? Tanya pada saya kan. Saya bukanlah peminat kasut. Kasut yang saya pakai pun masih elok lagi. Tak kot, kasut saya masih okey lagi lah. Duk sembang-sembang pasal kasut, tak perasan kami dah sampai dah ke kedai makan yang kami nak pergi tu lah. Kami masuk ke dalam kedai tu, dan masa tu kami duduk ke satu
satu pangkin yang ada langsir lah. Okay, disebabkan dekat restoran dekat Afghanistan ni, diorang sangat-sangat menjaga privasi keluarga. So kalau ada anak perempuan ataupun isteri, diorang ni akan duduk ke pangkin yang ada langsir. Tapi kalau semua lelaki, diorang boleh je duduk dekat kawasan yang terbuka. Dan masa tu saya nasib tanya, what do you want to eat? Nak makan apa? Masa tu saya pun tak tahu nak makan apa kan, sebab sebelum ni just makan karai je. Saya cakap ada menu tak? Dan kami duk pilih-pilih. Ada satu perkataan tu, chicken burger. Chicken burger je yang kami faham, yang lain kami tak faham. So saya cakap order chicken burger lah, seorang satu kan. Semua order yang benda yang sama. Dan masa saya tanyalah kepada senasib kan, selamat tak kalau nak kayuh basikal daripada Mazar-i Sharif ni sampai ke Kabul? You are crazy, are you joking? Dan masa tu saya cakap, nah tak, saya serius. Senasib dia terdiam lah. It's not safe bro, dia kata. Okay, dan saya tanyalah kenapa. Dia kata, out there are so many criminals. Saya tanya, Taliban? No, Taliban is good, but there are criminals out there who carry out robberies, abduction and killings. They claim themselves as Taliban. They are the problem. Terang senasib lagi. So maksudnya dekat luar sana banyak penjenayah yang claim diorang ni Taliban, tapi sebenarnya diorang ni tak. Orang Taliban yang original baik. Tapi orang yang berlakon sebagai Taliban membenarkan untuk dia buat jenayah, itulah yang tak baik. So masa tu Amirul tanya, why do you say Taliban are good people? Dan Nasib jawab, Taliban means Taliban, iaitu student lah. Basically, they are jihadists who fought against the USA who colonized Afghanistan. They do not kill civilians or tourists. The criminals did but claim they are Taliban. Jawab senasib. Masa tu kami cubalah untuk nak menghadam apa yang diceritakan oleh senasib tu. Sebelum ni apa yang kita dengar, Taliban adalah puak pelampau yang suka bunuh orang sesuka hati kan, jika orang lain tu tak suka dengan apa yang cara mereka buat. Tapi hari ni saya berpeluang lah sendiri bertanya kepada orang Afghanistan sendiri, dan barulah saya faham dengan jelas. Guys, sorry kacau. Saya janji tak lama, 30 saat je. Saya ada hadiah nak bagi pada anda. E-book Ustazah Basikal, 30 muka surat. Saya bagi percuma je hari ni. Kisah dalam buku ni dah banyak buat wanita menangis dan berubah. Kalau anda rasa hidup anda perlukan sesuatu yang baru, cerita ini untuk anda. Saya boleh tarik e-book percuma ni bila-bila masa je. Jadi, jangan tangguh. Scan QR di skrin ini sekarang. Tapi logik juga apa yang senasib ni cakap. Takkanlah Taliban bunuh orang kampung dia sendiri kan. Kalau menentang penjajah tu, yes, logik. Dan berkenaan penjenayah tu, saya tak cukup pastilah. Tapi saya tak berani ambil risiko. Dan masa tu saya buat keputusan untuk tak kayuh basikal ke Kabul. Dan bila chicken burger kami dah sampai, kami agak terkejut lah, sebab tak seperti burger yang saya bayangkan lah. Isi dia bersepah dekat atas pinggan, dan kami diberikan 2 keping roti sebesar kertas A4. This is Afghani burger. Senasib cakap, ini adalah burger Afghan lah. So berbeza lah dengan kita burger yang kita makan macam tu kan. Tapi ni burger dia punya isi dia bersepah, dan dia bagi roti. Kita just masukkan isi dalam roti dan makan macam tu lah. Cara makan dia adalah dengan balut isi ayam, kentang dan sayur ke dalam roti. So kena buat sendirilah. Diorang just bagi bahan-bahan je. So lain padang, lain belalang kan. Dan masa saya cakap dengan Amirul, saya rasa saya cancel lah untuk nak kayuh ke Kabul. Dan saya tanya lah Amirul, so kita tunggu je lah ya. Amirul cakap, macam saya cakap pagi tadi lah, kalau seminggu tak dapat berita pasal Arab Saudi, kita gerak. Amirul cadangkan lah. Saya tanyalah, gerak ke mana? Geraklah ke mana-mana sampai visa Arab Saudi siap. Saya cakap, betul juga tu. So kita explore lah Afghanistan ni dulu kan. Lagipun visa kita ada sebulan. Tapi itulah, kami tak boleh kayuh kan. Dan masa tu Amirul cakap, macam ni lah, kita naik public transport sama-sama. Basikal korang tu kita hantarlah ke tempat yang kita nak lalu nanti. Dan Amirul cadangkan untuk kami hantar terus ke sempadan Iran, sebab lepas ni kami nak masuk Iran. Saya tanyalah Amirul, Iran? Serius lah. Saya cakap, Abi saya tak bagi buat masuk ke Iran. Sebab daripada awal lagi, sebelum bertolak lagi, Abi tak bagi saya untuk masuk ke Iran lah, disebabkan bahaya. Amirul cakap lah, Iran okey je. So far dia tak pernah dengar lagi traveller Malaysia ada masalah dekat situ. Masa tu saya cakap, saya pun sama juga. Ada seorang kawan saya yang masuk sebagai traveller, dan ada juga yang masuk sebagai dia buat practical doctor dekat Kabul kan. Tapi itulah, macam mana nak slow talk dengan Abi. That's the big problem lah. Amirul cakap nantilah dia fikir-fikirkan macam mana kan. Dan lepas kami makan, kami singgah lah beli air mineral dengan air gas. Dekat Afghanistan ni kami ada satu air favourite, iaitu air gas delima lah. Mungkin tak dijual kat Malaysia kot, tapi memang sedap gila lah minum pada waktu musim sejuk ni. Dan kami pun balik ke Serar Academy. Saya dan Adilah naik ke kelas atas tingkat 4, dan Amirul dengan Aiman dia naik ke tingkat 3 lah. Kami kena tidur awal sebab esok kami kena bangun awal sebelum student-student masuk kelas. Dan pada keesokan harinya, kami bangun awal. Sebelum subuh lagi kami dah siap-siap kemas semua, dah siap-siap mandi dah. Dan pada waktu subuh, saya dengan Adilah solat subuh sama-sama lah. Dan bila dah siap kemas semua, kami terus turun ke bilik Aiman dengan Amirul.
Diorang ni masih tidur lagi. So masa tu saya terus kejut lah. Amirul dengan Aiman, bangun, dah subuh dah ni kan, dah nak cerah dah. Amirul dengan Aiman ni pun bangun, dan saya pula yang masuk dalam selimut. Diorang sambung tidur. Amirul dengan Aiman dia dah siap-siap. Lepas tu dia dah solat semua. Aiman tanya saya lah, diorang ni hari ni nak pergi keluar cari boot. Dia tanya saya dengan Adilah nak ikut ke tak. Saya kata ya saya tak nak ikut lah, saya ada kasut lagi kan. Saya pun tak nak lah membazir beli kasut yang baru kan. Aiman cakap, nanti cikgu-cikgu ni akan lepak dekat sini ni, kita orang tak boleh juga nak tidur kat sini sepanjang hari kan. Kita memang kena keluar jugalah. Saya dengan Adilah memang tak ada pilihan lah. So saya pun kena keluar jugalah ikut dengan diorang kan. Tapi sebelum kami pergi cari boots tu, kami pergi cari sarapan dulu lah. Sebab kedai dia buka lebih kurang dalam pukul 10 pagi kan, kedai bundle boots second hand semua tu. So kami pergi cari sarapan, dan lepas cari sarapan tu barulah kami pergi cari kedai-kedai bundle lah. Selepas kami dah bersiap-siap semua, kami pun keluar lah untuk cari makanan dengan cuci mata dekat Bazar Mazari Sharif ni. So memang kat situ adalah syurga bundle lah. Semua jenama-jenama barat semua ada. Sebab dia adalah barang yang berkualiti tapi second hand lah. So dia ada produk macam Timberland, Levi's, Salomon, Red Wings, Dr. Martens dan sebagainya. Semuanya harga lebih kurang dalam 50 ke 250 ringgit je. So memang rambang mata betul. Saya daripada yang tak nak tukar boot ni, terus rasa nak beli sepasang. Dan masa tu tiba-tiba Aiman cakap, "Mat, ni ada satu jenama mahal ni, jenama Mendel." Saya memang tak pernah dengar lah. Dia kata dia memang saiz saya lah, saiz besar, dan harga dia RM150 je. Dia kata ini kalau harga asal baru ni, harga dia boleh cecah RM2,000. Ni brand Itali dia kata. Dan masa saya tanyalah Aiman kan, macam mana dia boleh tahu jenama-jenama rare ni, sebab saya sendiri pun tak pernah dengar. Dan rupanya Aiman ni dia memang peminat kasut boot lah. Dia memang pergi syuting pun memang dia pakai kasut boot. Saya pun melayan lah kepada Aiman ni kan. Kita pun handle, tengok lah kasut-kasut dekat situ kan. Dan masa tu Aiman ni dia sempat bakar lagi lah, "Mat, kau kena ambil kasut ni Mat, sebab saya boleh jamin dekat kedai-kedai lain memang tak ada kasut jenama Mendil ni," dia kata. Dan masa cakap dengan Aiman, "Awak je lah beli kan, saya memang tak plan nak beli." Lepas tu dia kata dia pun dah ada 3 pasang kasut dah. Dia kata satu dia bawa sendirilah, yang kedua dia beli kat Nepal, yang ketiga dia dah beli dekat Afghanistan ni. So dia dah ada 3 pasang. So dia kata takkanlah nak beli lagi sepasang kan. So banyak lah masa tu kan. Masa tu saya cakap tak apalah, kita pergi kedai-kedai lain, kita cuci mata dulu. Kalau ada jenama lain, jenama Mendil kat tempat lain, kita beli. Tapi kalau tak ada, kita datang sini balik lah. Dan masa tu habis satu bazar tu, kita orang pusing nak cari kasut Mendil tu, tak jumpa. Dan kita orang pun kembalilah dekat situ kan. Saya pun terpengaruh lah oleh Aiman ni. So saya pun belilah kasut baru. Dan masa tu Aiman dia nampak puas betul lah, dapat racun kita orang tu nak beli kasut baru kan. Saya ni bukanlah peminat boots, tapi kasut tu memang best gila lah. Memang sangat selesa. Dan sebenarnya dah hampir seminggu dah kami berada dekat Mazari Sharif ni. So kami memang plan tak lama lagi kami akan pergi ke Kabul lah. Dan masa tu kami tak tahu nak buat keputusan apa lagi, apa next step yang kita orang nak buat. Takkan nak terbang ke Arab Saudi, tapi itulah visa Arab Saudi pun tak dapat lagi. Dan masa tu saya tanya Amirul, so macam ni, apa lagi pilihan yang kita ada? Dan masa tu Amirul cakap ibu dengan Syafiq dah pergi dah hantar balik borang ke Arab Saudi, yang salah borang tu kan. Dan kedutaan Arab Saudi dia suruh kita buat medical check up dulu untuk buat visa. Masa tu saya cakap saya ada kenalan seorang kawan Facebook ni lah yang buat praktikal dekat hospital Kabul. So maybe kita boleh minta tolong dia untuk dapat kontak hospital tu lah. So kita buat medical check up mungkin kat Kabul lah, bukakan Bazar Sharif. So saya cadang lah kepada Amirul kan. So kita pergilah Kabul dulu kan, sementara tunggu jawapan daripada Malaysia. Kita merayap kat sana dulu ke kan. Masa tu Amirul tanya, selamat ke dekat sana? Masa tu saya cakap lah, InsyaAllah selamat lah, sebab sahabat saya pun semua okey dekat sana kan. Dan masa tu Amirul kata okey lah, dia akan cari host couchsurfing dekat sana. Kalau ada rezeki kita boleh tidur rumah orang tempatan, percuma lah. Dan masa tu Amirul cakap, "Oh by the way, Sir Farid dia jemput ajak makan malam dekat rumah dia lah." Kami on je lah, sebab bab makan ni kita orang tak payah pergi panjang kan. Dan lagi pun kita orang tak buat apa-apa kan. Kami dijemput lah oleh Sir Farid ni ke rumah dia pada waktu maghrib. Saya, Amirul dengan Aiman, kami bila dah sampai ke rumah sana, kami dibawa ke tempat lelaki. Dan Adilah dibawa ke dapur bersama-sama dengan isteri dan anak-anak perempuannya lah. So ini kali pertama kami masuk ke rumah orang tempatan di Afghanistan. Rumah dia orang memang sangat besar lah. Dan Sir Farid kata memang semua adik-beradik dia duduk dekat dalam rumah ni. Bangunan besar ni memang banyak gila lah pintu, dan keluarga-keluarga yang berbeza lah. Kami dijemput masuk ke ruang tamu dia. Ruang tamu dia memang sangat besar, tapi tak ada sofa. Okay? So diorang ni susun cushion panjang yang dekat tepi-tepi dinding. So diorang ada kapet dan susun cushion-cushion tu dekat tepi-tepi dinding, dan ada selimut-selimut tebal lah, sebab sekarang musim sejuk kan. So orang duduk bersama-sama dengan selimut lah. Dan maksud saya tanyalah mana nasib dengan Atik. Sir Farid kata diorang ni pergi keluar jap, nanti diorang sampai lah, ada benda perkara yang diorang nak kena buat dekat office kan. Dan maksud kami berkenalan lah dengan ayah
Adilah dengan anak Farid. Adilah pula sempat jumpa dengan ibu Farid dan sempat tanya salah silah keluarga diorang, sebab terlalu ramai manusia dekat dalam satu bangunan tu kan. Semua tu adalah adik-beradik dia, anak cucu beberapa generasi lah kat dalam rumah tu kan. Ni adalah ceritalah dia berkenalan dengan Hajah Zubaidah, iaitu ibu kepada Farid ni lah. Dan dia ceritalah anak-anak dia ada beberapa orang, iaitu Farid, Saadiah, Bushra, Suhail, Nasib dan Atik. Ada 6 orang lah adik-beradik yang duduk dalam satu bangunan tu. Dan dia ada juga cucu-cucu dengan menantu, semua duduk kat dalam rumah bangunan yang sama. So antara nama-nama ahli keluarga Farid yang Adilah salin ni adalah Saifurah, Moruza, Miranggis, Mehriya, Munazabaho, Syahab, Nasim, Muqtadir, Bibi Gol, Salimah, Sumayyah, Wasim, Samim, Salim, Subhan, Suhaila, Tayyib, Tayyibah, Firoza, Muiz, Muzil, Musta'an, Pabion, Hadiah, Taminah, Saadiah, Kudusiah, Husniah, Niamatullah, Muhammad Siraj, Isanullah, Sairah, Farid, Soha, Bibion, Tahmiah, Tagaza. Oh ramai. Saya pun lost count lah berapa orang. Anak-anak cucu diorang ni comel-comel belaka lah. So diorang ada yang daripada kecil sampailah ke besar kan. So diorang ni semua hidup dalam satu kediaman. Memang diorang ni agak selesa lah duduk dalam satu bangunan kan. Bila makan malam dah rasa macam makan kenduri babe. Punyalah ramai manusia pada waktu tu. Adilah cerita Hajah Zubaidah ni dia menangis-nangis cerita kat Adilah tentang orang Malaysia yang dijumpa dekat Mekah masa musim haji dulu. Dia ceritalah waktu musim haji tu dia terjatuh dekat Mekah. Dan masa tu orang Malaysia yang tolong dia lah. Dan dia memang tak sangka lah dia jumpa balik orang Malaysia kat Afghanistan ni. Dan dia kata mungkinlah asbab kebaikan orang Malaysia tu, diorang ni buat kebaikan kepada kami, invite kami untuk tidur dekat Serat Akademi dan bawa kami makan malam dekat rumah diorang lah. So mungkin disebabkan kebaikan orang, alhamdulillah kami lah yang dapat rezeki kan. Dia suruh kami duduk dekat kawasan ruang tamu tu. Dan masa tu benda pertama yang diorang hidang adalah buah delima dengan pisau kecil dia bagi. Besar ni je pisau tu. Dan kita orang macam mana nak potong buah delima kan. Selalu kita potong half kan, buka macam tu kan. Dia hanya bagi pisau kecil. So kita orang pun tak tahulah macam mana nak gunakan pisau kecil tu untuk nak potong buah. Dan masa tu Farid dia nampak macam kami macam kekok kan. Dia tunjukkan pisau dia kecil, ni buah kan. Dia potong belah atas dulu, dia potong bawah, and then dia hiris. Dia hiris 1, 2, 3, 4. So and then dia crack, dia buka. So maksudnya dia tak efek isi dalam lah. So kalau kita potong macam ni, dia akan efek isi dalam kan. Benda baru yang kami belajar dekat Afghanistan lah. Dan masa tu Farid tanya pada kami lah, esok ada plan tak? Esok hari Sabtu ada plan tak? Dan masa tu kami kata memang kami tak ada apa-apa plan lah. Dan Farid dia nak ajak pergi rumah makcik dia dekat Tashkurgan. Dia kata dekat rumah makcik dia tu ada kebun pistachio dengan buah tin. Dia kata dia dengan partner dia Najib yang akan bawa kami ke sana lah. So dia akan bawa 2 kereta. Dan Farid ceritalah dia dengan Najib yang mula-mula tubuhkan Serat Akademi ni lah sebelum keluarganya bekerja dengan dia sendiri. Najib ni asalnya jurutera. Najib ni kami tak pernah jumpa lagi lah. Dan Farid ni cerita Serat Akademi tu bukanlah keluarga dia yang buka, tapi dia bersama dengan partner dia iaitu Najib. Selepas maghrib barulah makanan dihidangkan dekat ruang tamu. Semua keluarga dia turun dan kami makan sama-sama lah. Okay, dan selepas makan masing-masing dah tersandar kekenyangan dekat dinding. Dan masa tu kami pun ceritalah pengalaman kami merentasi beberapa buah negara kan. So diorang ni memang teruja gila lah. Ramai bila ramai-ramai situ kita duduk bercerita dekat depan. So orang yang pandai bahasa Inggeris ni diorang akan explain lah kepada keluarga yang tak pandai cakap bahasa Inggeris kan. Dan masa tu Amirul tanya, Mat kau bawa tak pendrive kau edit video setiap negara tu? Saya memang kat mana-mana saya akan bawa pendrive tu lah. Saya simpan kat dalam beg. Dan saya tanyalah kenapa? Ada kenapa? Dan kita pasang lah kat TV bagi diorang tengok. Saya dah edit beberapa video lah. Video di Nepal, di Myanmar, di India, di Pakistan. Diorang memang teruja betul lah tengok video-video yang saya dah edit tu lah. Dan masa tu diorang tanyalah, ada tak video Afghanistan? Saya cakap tak ada lah, belum edit lagi. Baru seminggu masuk Afghanistan kan. Masa tu kita orang pun tengok lah sama-sama sampai habis kan. Daripada satu topik ke satu topik yang lain. Banyaklah benda yang kami sembang pada waktu tu. Farid tanya, you all tahu tak dekat Afghanistan ni kami menggunakan kalender yang berbeza daripada you all? Kami pun tak tahulah. Dan kami pun diberitahu oleh Farid. Dia kata sama juga, ada juga 12 bulan, tapi tahun berbeza. Dia punya nama pun berbeza lah. Pecahkan kepada 4 musim. Sebab dekat Afghanistan ni pun masih juga 4 musim lah. Kat Malaysia kita hanya ada 1 musim je kan, panas dan lembab sepanjang tahun. Tapi diorang masih ada 4 musim. So satu musim dibahagikan kepada 3 bulan lah. So musim yang pertama adalah musim bunga yang dipanggil Bahor. Dalam musim Bahor ni dia ada 3 bulan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, iaitu Hamal, Saur dan Jauza. 3-3 hari ni adalah 31 hari lah. And then musim yang kedua adalah musim panas yang dipanggil sebagai Topstone. Bulan 4, bulan 5, bulan 6. Bulan 4 dipanggil Saratona. Bulan 5 adalah Asad. Bulan 6 adalah Sumbla. Dan musim yang ketiga adalah musim Luruh yang dipanggil sebagai Kazon, iaitu bulan 7, 8 dengan 9. Bulan 7 dipanggil Mizon. Bulan 8 Akrab. Dan bulan 9 adalah Kaus. Dan last sekali adalah musim sejuk yang dipanggil sebagai Zamaston. Ada 3 bulan juga. Bulan 10 dipanggil Jadi. Bulan 11 dipanggil Dalu. Bulan 12 adalah Hud. Total semua
semua masih lagi 365 hari lah. So pada hari yang kami lepak sama-sama tu adalah 11 Dalu 1395. Tarikh dia lah. Banyak benda lah yang kami belajar dekat Afghanistan ni. Walaupun kita sama 365 hari, tapi kalender sangat berbeza lah. Betul. Kat banyak-banyak negara memang dia orang menggunakan dua kalender. Satu kalender sama juga macam kita Masihi dan kalender dia orang sendiri. Dan kita sebagai orang Islam pun kita guna juga kalender Hijrah kan. Ada dua jenis kalender lah. Alright, so saya rasa sampai di situ saja untuk episod kali ni. InsyaAllah untuk episod yang akan datang saya akan kongsikan pengalaman kami masuk ke Kabul. Kami berjumpa dengan seorang wartawan yang dia serve kami dekat situ dan dialah yang memfamouskan kami dekat Kabul. InsyaAllah saya akan kongsikan pada episod-episod yang akan datang. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.